Macam faraid lah. Kadang-kadang ditanya tu tak betul. Jadi kita jawab soal pun jadi tak, jawapan kita tak betul. Dia kata ayah mati meninggalkan harta. Kami ada beradik-beradik je lah. Faham lagi? Mak, saya adik-beradik perempuan 2 orang, adik-beradik lelaki 2 orang. Jadi ustaz yang jawab ikut dia kata tu lah. Tiba-tiba salah. Sebab apa? Sebab tak khabar. Toki ada lagi. Ayah semati tak khabar. Jadi lain tak baginya. Lain yang bagi. Itu masalah. Faham? Jadi kena pergi di mahkamah syariah. Kemudian senaraikan. Masa tu siapa pengantin ni, alamat pengantin ni pengantin ni, kaitan dengan ni walinya ni, bini. Sah. Nak daftar di sini, daftar. Oh, tidak sah. Cuma gini, walaupun sah pun kahwin lagi itu hukumnya haram. Baru dengar tak? Kenapa haram? Kerana kita mengaibkan ibu bapa kita sendiri. Betul tak? Ibu bapa kita yang bersusah payah membesarkan kita, sampai masa kahwin kita tak khabar kita lagi. Sedih tak ibu bapa? Sedih tak? Aib tak dia dengan orang kampung? Marah tak pada kita? Marah. 3 perkara ni kita sengaja buat. Haram tak pada ibu bapa kita? Dan kalau Allah kata wabil walidaini ihsana, dan akan 2 ibu bapa kamulah patut kamu berbuat yang terbaik. Faham? Itu kena jaga. Tapi kenapa kita sanggup susah malukan ibu bapa kita? Kerana perempuan. Betul tak? Itu fitnah.